Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Zuhaira Tasnim, pengulas TV PSS TV Juara pada hari ini. Pada 20 Mac 2025, telah berlangsungnya Majlis Berbuka Puasa tingkatan 5 dan 6 peringkat Sekolah Menengah Kebahasaan Dr. Muhyiddin di Pekarangan Surau. Majlis ini disambut meriah oleh kehadiran para guru SMKDB, pelajar tingkatan 5 dan tingkatan 6 bersama ahli keluarga tercinta. Bagi pengetahuan anda, pihak sekolah telah menjemput tetamu luar untuk mengetuai solat sunat tarawih di musola sekolah. Kemudian, para hadirin disajikan oleh ceramah ringkas daripada bekas ketua guru disiplin sebelum majlis melabuhkan tirai. Saat yang dinantikan oleh semua, majlis diakhiri dengan ucapan penghargaan daripada Encik Azmizan Muhammad Isa. Jika hati sejernih air, jangan dibiar ia keruh. Jika hati seperti awan, jangan biar ia mendung. Jika hati seindah bulan, kekalkan ia dengan iman. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.